saya rasa pertama kali break the news is terus bawa je Reza jumpa mak, tapi sebelum tu of course lah kita dah hint sikit kat mak nak bawa kawan. So mak pula waktu tu dah dengar-dengar okay, bawa lah macam tu lah. Mak kan tengok juga berita-berita, Ya, semua kat jadi dapat hint lah. Betul, kita jenis yang tak akan cakap selagi tak betul-betul confirm. So biar mak dapat berita-berita dulu. Kalau once anak dia buka mulut bermakna betul lah tu, sah lah tu. Wow. Sebelum ni sebenarnya sama juga. Saya pun tak bagi tahu daripada awal. Tapi news yang dah keluar tu, bila family member semua share, mak ada bertanya lah, Izzuan, ini kan mungkin gimmick ke apa kan, takut ada gimmick. So saya bagi tahu kat mak saya dulu lah. Saya beritahu mak Izzuan sedang berkawan dengan Era. Mama doakan semoga kita kawan ni, kita nak bawa pergi pasal yang lebih baik. Saya daripada awal lagi saya nak bawa pasal yang lebih baik.